Angin kuat, angin kuat, angin kuat, angin kuat. Welcome back to our channel ataupun kembali lagi dalam channel AI Hoshan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korang ni punya lambat aku cakap dengan kau sampai aku terpaksa tak nak kena postpone dulu post video aku yang part ketiga. Pre-video tu dah start. Habis kita kena buat video berapa ni? Kita buat 2.7 pula. Itu hari 2.5, ni 2.7. Sebab apa? Ada apa benda dalam video ni? Hari ni aku terpaksa bawa orang yang tak gerti wheelie perlahan. Dia ni gerti wheelie. Wheelie laju je. Wheelie perlahan, Inai kita ajar dia. Korang tengok ni macam mana cara daripada kosong sampai ke atas. From zero to hero. Kita tengok anak-anak ni jadi hero. Mengecek, babi. Mengecek. Biar kena kahak dengan aku ni. Jom dah. Yo. Sebelum start kita inspection dulu. Alamak, dia punya buah keranduk dia tegak tak tegak. Lepas tu kena pakai apa tau? Glove, jaket, seluar panjang, kesut. Kena ada padding. Alat keselamatan kita ni bukan mak rempit atau buat samseng jalanan. Ya, betul, tengok. Kita adalah peminat sukan motor. Sekarang ni dah kita nak wheelie apa? Kita nak bagi kau biasa dengan ketinggian. Kita nak bagi kau tahu kat mana point yang kosong. Apa rasa motor nak terbalik, bila motor akan terbalik, bila kau perlu throttle. So, apa benda kau kena buat? Kau kena wheelie seret dulu. Macam mana wheelie seret? Wheelie beruang lah. Wheelie zombie. Okay. Kaki dua-dua kau turun, tangan pegang ke sini, badan kau ke belakang sikit. Tekan lagi. Jangan pakai kanong. Ikut selesa kau lah. Lepas tu kepala kau pandang luar Bila wheelie bukan sini. Ni ada tingkap motor ni. Lepas tu masa angkat tu dah, kau jangan macam ni tau. Ini handle, ini tangan. Wheelie tu angkat steady, badan semua ke belakang. Lepas tu secara gentleman kau jaga throttle. Ngap dulu. Tak payah nak lama. Janji angkat dia. Mari. Kita cuba. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggi sikit. Itu dah maknanya kau kurang throttle. Kau bagi throttle tu berani lagi sikit. Baik, kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Okey, bila ketinggian macam tadi tu, kalau kau tambah throttle dia akan laju ke depan. Betul. Maknanya macam mana kita nak dia naik lagi terus tinggi sikit lagi. Kau masa angkat tu kau pump throttle tu lebih lagi sikit. Okey, kita cuba lagi. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jatuh lu kau. Jatuh lu kau. Pak. Sekejap aja dah jadi. Macam ni apa bodoh pun kejap jadi. Kau tu kau tak jadi. Maknanya lagi teruk bodoh bawa motor. Lagi dah. Lagi dah. Tak terbalik lagi dah. Biar sampai terbalik dah. Record ni. Power. 3 kali pump throttle. 3 kali pump. Kau kena relax. Tadi tu sebab apa dia macam tu? Dia dah enjoy tau. Relax tau. Kita kena bertenang. Kena secara gentleman. Kaki tekan apa benda yang kurang tadi tau? Kita nak bagi kau rasa lagi tegak lagi tau. Okey tau. Angkat throttle tinggi sikit. Kaki ingat masa seret tu. Kalau rasa macam nak terbalik, kaki ni kau tahan sekitar. Kau tahan motor tu. Kau tahan jangan bagi dia terbalik. Okey. Masa sambil tutup minyak, dia dah tegak kau jangan tambah throttle. Kau longkop nanti rosak motor anak aku. Okey, go. Kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Tak tinggi lagi Tak tinggi sebab kau panik. Kaki kau nampak melewai macam tu Kaki kau seret ngam cun-cun macam tu je. Tekan, kau tekan tar. Habislah kasut aku, tak apalah. Tak apa, biar kau kena gosak kasut tu. Kita beli lain. Yang penting kita power wheelie dah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Throttle tak cukup. Angkat tengok korang tu video minggu lepas kau hantar kat minggu ni sampai ke sekarang macam ni je lah yang kau wheelie. Tambah throttle masa enjot tu. Korang ni tu lah. Kau tengok dia dengar kata tambah throttle tau. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Seret kaki. Tadi tu kau dapat rasa kan? Dia kau sampai satu point tu kau tutup minyak pun dia tak nak turun kan? Sebab kaki tahan. Yes, macam tu. Cuma kalau boleh kau tekan lagi kuat. Kalau dia nak terbalik kau terus berdiri pegang motor macam ni. Jadi kita try bagi kau terbalik satu kali. Baik. 1, 2, go. Bismillahirrahmanirrahim. Throttle angkat buang. Sukat throttle tu tak betul. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Kaki kepit, kelengkang kepit seat. Kelengkang kepit seat. Tak cukup enjot ni. Throttle tu lagi padu sikit. Angkat tu dah betul. Tu sebab apa dia melewai. Masa enjot tu tarik semua tak balance. Debor. Yes. Ni kau tegak motor. Memanglah kau cameraman ni jaga kau. Bismillahirrahmanirrahim. Tambah throttle. Yes. Pump lagi terus.
tahu sebab apa. Kau kejap macam ni. Macam ni. Sebab? Sebab kaki kiri kanan tak balance. Oh. Okay. Motor tu kau kena bagi balance, kau kena kontrol. Kau kalau segit belah sini banyak, nanti dia akan corner ke sini. Kalau kuat tekan sini sangat pula, dia corner sini. Dia kena kiri kanan balance baru tegak je. Ke jalan yang benar aja tau. Okay. Macam kita dulu bengkok tau. Ni jam kita dah nampak jalan yang benar, tapi still bengkok lagi. Tapi macam mana kita nak pergi ke? Macam ni dah sekarang ni. Halangan kita. Baik. Wah lah. Kita lagi. Macam Cuba ustaz lagi. tu. Okay. Tutup throttle dia, kau Baik. nak balik. Bismillah. Go. Kaki jangan ke belakang. Seret je. Itu Okey. melewai. Bila aku tekan kiri, dia akan ke kalau kanan, dia ke kanan. Kaki kau jangan ikut yang macam ni. Seret dia ke belakang macam tu. Seret dia gerak. Oh, ke belakang, jangan tekan ke depan. Sini je. Yes. Kau kalau Oh. ketekan ke depan, kau pijak macam ni lagi terbalik. Kalau dia nak terbalik, kau pijak kat belakang, kau tolak baru dia ke depan. Aduh, ini sains tak power ada ni. 1, 2, go. Yes. Tahu betul kau nampak. Kejap je pandai Winol kalau kau ikut step yang sebenar. Macam mana dia Tak perlu pakai apa ni wheelie machine ke apa. Belum sampai level wheelie machine lagi. Wheelie machine tu step lain nanti. Sekarang ni kita belajar step manual aja. Tenang. Tinggi lagi sikit. Wow, dah sengit. Dah bila dia dah melewai macam tu dah pengkau-pengkau, kau jangan paksa. Kau kalau paksa sebab dia tengah dalam keadaan pengkau-pengkau, kalau kau throttle, dia akan lagi pengkau. So, tutup je, turun je. Turun dia, kita angkat lain, jangan risau, jangan sayang-sayang. Baik. To go. Kau naik tegak-tegak terus, lepas tu kau tenang tutup throttle. Lepas tu baru tambah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Kaki tak payah jalan. tapi dia Aku sengit, tergadang kaki kau ni sekarang. Kaki tak payah jalan, musibat. Kau sengit belakang. Dia dah mula nak barat ni sebab dah penat. Kaki kau kat belakang kau sengit je, kau tak payah. Biarlah motor tu bawa kau. Okay. Itu dah cacat kaki kau tu babi. Apa kau bawa, mana ada orang wheelie kaki sengit macam ni Azian? Dah macam sengit kaki. Badan kita dah betul tadi. Badan kau tu kejap betul, kejap tak betul. Kau tengok Bismillahirrahmanirrahim. Angkat bani tinggi terus. Bau. Kaki ni kepit. Kalau nak terbalik ya, lepas. Kaki ni relax tak payah. Mak. Mana nak pergi? Sampai sengit-sengit macam ni. Aduh, sekali lagi tunjuk. Ni apa? Ni kelengkang ni kepit. Apa jadi pun kau dengan motor. Tengok Bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Aku malah nak sengit kaki. Oh. Dah, bukan jebur kemud tau. Peha pun kena belajar kemud tau nak wheelie tau. Okey, sambil kemud. 1, 2, 3 kemud. Nampak? Tinggi lagi sikit. Ni boleh dapat tau. Kejap je, go. Nampak? Cantik. Betul lah tu. Dia naik asal dia naik turun sengit Tak betul. Kau Tak pegang, balance, kau pegang kadang sebelah kuat sangat. Oh. Kena relax, tenang macam bawa biasa. Tak cukup tinggi, tetap lebih bertenang tu. Kena terkajang ni yang. Kau dengar lu. Cakap. Yang tadi tu lebih bertenang. Okay. Ini sekarang kau kurang sikit, kau punya tenang tu lahanan. Okay. Kau pandang depan, bismillah, kau perah lebih sikit. Bagi sampai nak terbalik pun tak apa. Okay. Kaki ada, yang risau Bismillahirrahmanirrahim. Kan betul tu Kaki jangan ketetel. Musibat. Baiklah, kaki kau ni aku tergajang. Macam mana? Kau seret aje lah. Betul. Tegak. Kalau tegak tu, tahan. Yang kaki kau macam orang capik. Ni apa hal, babi? Seret. Seret. Seret betul-betul. Seret tau, jangan pakai tumit tau. Seret pakai depan. Apa-apa nak pijak, kita punya strength ni dekat ibu jari. Kau tak belajar sukan Aku dekat tumit. Oi, cacat kau ni, kaki terbalik, kita pusing kaki kau seret macam mana? Ya, pijak ni, dia kena kawasan dia macam ni. Baru kalau motor tu terbalik, kau ada strength nak tolak motor tu ke depan. Aku selalu lari pun pakai tumit. Kau jalan reverse ni tau macam ni, kau main wikang ni tau, jangan main wikang. Begini. Duduk belakang bawah tu. Boleh babi. 1, 2, go. Okey, sekarang ni kau tak payah fikir jauh. Kau belajar angkat tinggi dia dulu. Okey. Letak balik. Bagi kau immune. Sebab apa kau nak kena angkat letak ni? Kita nak bagi kau tu immune dengan tegak. Bagi kau tak panik bila tegak. Angkat bagi tegak terus. Ni panik ni.
Sebab dia tak biasa tegak. Betul. Okey, bagi tegak terus. Tegak lagi. Dah, letak balik. Bagi je tegak. Bagi kau biasa rasa angkat dia naik tu laju. Lagi tegak lagi. Tegak man. Macam tu. Okey, tegak ingat. Nak angkat kemut. Bukan kemut jebol, kemut peha. Baru Kurang throttle letak balik. Tak ada. Dia dah seronok pula lah anak ni. Oi, seronok Kamu angkat tinggi-tinggi, throttle berani sikit. Bagi kau supaya sekarang ni kita nak apa? Kita nak kau immune motor tu wap. Supaya sekejap lagi dah sampai kat step yang brake, kau dah tak panik bila macam tu. Okey. Kau angkat throttle berani-berani sikit. Bagi sampai terbalik. Nampak? Kau dah dapat bajet kan bila tutup minyak macam mana kan? Nak bagi kau rasa benda tu. Pusing. Tegak. Maintain minyak. Minta minyak. Bagi minyak. Dia nak jatuh bagi minyak. Tegak. Tegak. Nampak? Dah. Ni kau dah penat ni. Kita dah training jangan sampai badan rabak. Penat teruk gila. Sebab bila badan kau penat, badan dengan otak dah tak ada kalibrasi tu dah lain. Betul. So kita take 5, kita minum air, tambah nikotin. Mari. Hujan ni. Canok Dah. Kau pernah tengok cerita Jackie Chan dah. Kan cerita Jackie Chan tu dia punya training, angkat air, cedok air waktu hujan siang malam kan. Betul. So kalau aku ni orang yang mencerita dengan kau, berkongsi dengan kau cara ni, boleh basah lah anak. Kau di bawah payung baru. Lupa ada payung lah. Kau pergi jalan sekarang. Baik. Kau pergi jalan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Go. Weh, Jangan panik. Luar aku sangkut cawak le. Aduh, Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kaki tu tekan. Kalau dah tergendah sangat, jangan sikit pakai lutut. Baru Aku dah selalu. kaki tu kalau dah tak boleh kau berdiri je, biar motor je terbalik. Handle tetap pegang, throttle off. Nasib baik ada bumbung. Kalau tak ada bumbung, aku dah lompat dah. Mari. Tak tinggi. Sekarang ni kita nak buat apa? Bagi tinggi. Bagi tinggi je? Ada ni lah. Ada titisan air terakhir. Leaking. Go. Tinggi. Go. Kau nampak macam tu nak pergi beli. Betul aku buat apa? Training macam tu betul. Kita tak nak bagi kau panik sekarang ni, kita nak bagi kau tahu macam mana kawal kalau dia nak terbalik. Dia macam ni tau. Kita ni sebagai manusia tau, benda tu selagi dalam kawalan kita akan confident, kita akan tenang, kita akan immune dengan benda tu, kita akan relax. Tapi benda tu kalau kau 50-50, ni benda aku boleh kawal tak boleh kawal, itu yang menyebabkan otak kau lost, tak boleh nak buat kerja. Kau jadi kelang kabut. Sebab apa? Benda dalam luar kawalan. Boleh ni. Okey, ni sekarang kau go. Kau relax. Benda ni semua dalam kawalan kau. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita punya. Cuba kau tambah throttle tengok. Angkat tu berani lagi sikit. Aku nak macam wap macam tu sikit. Wap. Go. Bagi kau rasa benda tu. Okey, letak balik, buat lagi. Letak. Letak. Okey. Wap satu kali. Wap. Tak cukup. Letak balik. Nak belajar tegak Belajar tegak. Bagi kau rasa semua tu adalah ayam ni. Tenang ni. Aku dah nak basah ni baby. Cepat. Betul. Okey, berani lagi. Berani lagi. Tak cukup. Tapi okey dah aku rasa. Tak okey lagi, letak. Tak kemas. Dia tak tenang. Okey. Okey. Throttle berani. Okey. Sekarang ni kau angkat berani-berani macam tu. Kaki sepit, tapi kita nak jalan ke depan pula. Maknanya macam ni. Wap, tutup sikit. Nanti dia akan jalan ke depan. Kau tengok, tak percaya macam tadi kau angkat dia nak terbalik betul? Sebab kau throttle bagi terus. Sekarang ni kita nak throttle bagi. Tutup sikit. Nampak? Nampak? Itu cerita dia. Itulah kegunaan dia. Kita nak bagi biasa throttle. Kita faham throttle banyak ini apa jadi. Tak kisahlah kau nak wheelie motor apa pun, kau start dengan kapcai. Itu keperluan kapcai. Musibat ni aku cakap kau, apa motor dia tak boleh wheelie dengan keadaan laju. Wheelie slow, sebenarnya dia tak faham konsep wheelie. Yang dia tahu power wheelie. Engkau kalau setakat pandai power wheelie, engkau berhenti main motor. Sebab kau dah tenang pak, kau dah relax pak. Kaki sikit, jangan berjalan, jangan kayu. Kaki sikit. Jangan apa? Jangan kayu.
Kau kayuh. Kaki serik, relax, tenang. Maknanya kau Tak cukup tenang lagi. Tak cukup tenang, tapi dah nampak sikit tenang itu. Ketenangan tu dah ada. Macam kita dalam kehidupan, dalam iman, kita rasa tenang. Kau go dengan keimanan. Throttle tu kurang. Tadi kalau throttle tu cantik lagi sikit, memanglah jauh begitu. Dia dah gelong. Apa dia? Dia kalau dah gelong, kau relax. Jangan tambah throttle sebab kau akan gelong, kau akan jatuh nanti. Aku nak buat skill. Tak ada itu skill, itu bagian terlokop. Oh. Go, tenang throttle, ingat, tenang throttle. Nampak. Geram aku. Betul lah. Betul tu. Kita sampai corner hujung sana. Lagi throttle. Tegak je. Aku tadi dia naik. Aku tekan kanan, aku balance dengan dia ke kanan, ke kiri. Tapi bila kau tarik dia ke kanan ke kiri, kau tambah throttle, motor tu bas macam nak U-turn nanti. Kau jangan buat macam tu. Belum sampai time lagi. Aduh. Sekarang ni kita nak tegak je dulu. Langgar aku nak mari, langgar aku. Langgar lagi. Jaga throttle. Dia dah tegak tu, baru kau tutup minyak sikit. Yalah, aku tutup tadi. Tutup sikit, dia nak turun, kau pump. Jangan kalau kabut pump, jangan. Wap. Macam tu. Nak dapat tu susah ni. Ya, try. Patutlah netizen parah ni. Dia try. Lepas tu dia hantar video dekat aku. Step yang sama. Dia terkandas dekat bahagian yang nak angkat tu. Inai aku harap-harap apa yang kita dah tunjuk dekat dia orang geti lah ya. Dapatlah guna lah. Throttle main. Throttle tu kena key dia satu lagi. Tenang. Betul. Macam ni. Yes. Nampak? Throttle lambat tambah. Pak. Lambat tambah. Tadi tu sebab apa jadi macam tu, dia dah cantik, lepas tu dia tak nak pergi sebab lambat tambah throttle. Oh, dah turun pun nak tambah banyak. Yes. Motor jadi warna nanti. Tu go. Lambat lagi tambah throttle. Tak, motor dah naik sangit. Silap-silap tekan kuat sangat. Sebab dia tak ada power. Dia bila tak ada power, motor tu akan jatuh ke tepi. Macam kita jalan perlahan kan lost balance. Betul. Sama konsep dia. Pak, kau dah tenang, Pak. Motor tegak, kau dah relax, Pak. Dah ada improve, Pak. Go. Kaki jangan ketetel. Jubuh tak kemut. Peha tak kemut, baru. Aku dah kemut, dia jadi gitu. Nak lawan tu. Not mat. Baru kau berangkat kau. Bismillah. Pak. Kan. Oh, tak payah duduk belakang sangat. Yes, kau terkongkong tadi aku cakap. Duduk tu ikut selesa kau. Dia tak ada betul, tak ada salah. Tapi yang paling hampir mudah. Yang paling sebenarnya, jawapan Selesa dia ikut selesa kau. Position tu kita nak, yang paling penting lah. Sebab apa kita duduk ke belakang? Kita nak waypoint kita ke belakang. Jangan waypoint kita ke depan. Bila waypoint ke depan, susah motor tu nak memberat ke depan. Macam mana nak wheelie? Kita nak macam ni. Pap. Sedap. Dia nak turun juga. Wow, yeah. Macam mana dia tak turun? Kau tak kemut. Ya Allah, ajar dia ni kemut peha dia, ya Allah. Pergi nak buat ni. Sekarang ni aku nak kau lama lagi sikit je tau. Sebab apa kita nak kau lama sikit? Bila kau boleh buat lama sikit, maknanya kau boleh control throttle, kau dah tenang. Macam tu. Nak lama sikit, lepas tu kita dah boleh pergi step seterusnya. Go. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Betul. Asal kaki aku jalan macam ni? Sebab kau duduk belakang sangat. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, go. Diri, ingat diri. Pak, maknanya tinggi kau tu, kepala otak kau ni masih belum ada kalibrasi dengan motor lagi. Betul. Sebelum kau reflect masih lambat, senang kata. Macam mana kita nak cepatkan reflect kita? Kena banyak training, itu je jawapan dia. Dulu masa masing-masing tak ada ni. Tak apa, yang penting kita dapat bagi dia orang faham. Cepat tau, tenang, relax dan angkat jauh sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh lah, aku kena belakang juga. Ikut kau. Go. Lagi throttle. Go. Balance. Go. Yeah. Akhirnya dia dah faham
Itu yang kita nak. Step 1 hingga step 2. Kau faham? Itulah yang kita nak dah. Step 1, step 2 kau boleh control motor. Betul. Dan sekarang ni cuma satu benda yang lagi dah sebelum kau step 3. Lagi. Kita nak kau main lagi tenang. Macam mana lagi tenang? Kau kena kerap buat dah macam ni dah. Selalu. Masa ni, kau tahu lah aku macam mana sekarang. Kau nak pandai wheelie ke tak nak pandai wheelie dah? Dia macam ni dah, macam agama kita kata dah. Kita ni sampai hari mati dah. Kalau kita layan dunia dah, tak habis dah. So kita kena macam mana sibuk kita dengan dunia pun, kita kena cari fardu ain. Fardu ain ni kita kena cari sampai kita mati dah. Ni pada aina ni. Ini fardu kifayah. Okey. Mula daripada sekarang, ini je step yang kau belajar. Angkat jauh, okey? Okey. Ngam Baik. Kau dah jauh lagi sikit nanti, kau dah tenang kita tengok, kita buat step 3. Atas jalan ke tak ya? Jangan. Kita bukan mak rempet tau. Betul. Orang-orang yang selalu mengecam kita ni tau, peminat sukan motor ni tau. Anak-anak ni dia belum kena lagi. Tuan tu bagi zuriat dia orang gila motor, baru kau berakal, baru kau nak faham nanti. Baik kau jangan mengata, baik kau berdoa. Engkau kalau tak bantu dalam industri ni, kau jangan cakap banyak. Kau diam je. Sebelum pangkat pelampang. Tempat kita selamat. Tempat kita training semua selamat. Bukan jalan raya laluan utama. Tak ada orang lalu ni. Tak ada orang. Ini beruk pun tak ada lah nak tengok kita kat sini. Kita 3 orang, 3 nyawa je ada kat sini. Kau tahu tak? Rahsia punya. Lokasi diam. Kau orang pun kena buat benda yang sama. Yang sama. Kau buat secara berulang. Sampai kau tenang. Go. Semangat. Nanti kita nak buat apa ni? Wheelie member ada Willy member? Wheelie member day. Kita buat wheelie slow. Hari dia. Kita buat wheelie wheelie perlahan paling lama. Oh, boleh. Nanti kita cari dia yang boleh bagi hadiah. Aku sendiri kalau ada poket mesti boleh lah. Ada je orang nak bagi hadiah ni. Aku kalau tak ada Kita orang cuba. Kalau tak ada orang dah, aku sendiri kalau ada poket aku bagi dia orang dah. Sebab apa dah? Kita nak menggalakkan dia orang ni, kita nak kumpulkan dia orang ni setempat supaya ini menjadi satu satu budaya sihat tau. Tapi janganlah bawa masuk atas jalan raya. Yes, tapi itulah. biasanya budak-budak ni mentaliti dia kalau dah ke arah profesional tau, dia faham tau, dia tak akan buat ke sana ke sini dan dia juga akan mengajak orang menjadi ke arah profesional. Betul tak betul? Betul. So kita usahakan tu Kita sekarang Willy kat track je. Mana dia dah main kat luar. Nak pergi track susah dah waktu pergi dah. Betul. Kita cari tempat-tempat yang betul kita boleh main wheelie. Kau orang standby. So kau kena support kita, okey? Jangan lupa apa dah? Jangan lupa follow, subscribe, like, komen, Share. Okey, kita jumpa next episode. Ciao. Licin. Tak tengok dah. Berapa boleh tenang dah. Yelah. Boleh berborak, aku boleh keluar. kau beranak atas motor lah. Memang lah. Boleh bertenang, boleh pegang. Ni petrol apa keluar ni? Petrol dia memang macam tu. Dia kalau tegak dia leaking dah carburetor dah. Oh, Kau kena tenang macam ni. Tenang nampak? sangat ni. Tenang Okey, sangat. betul. Ni level berapa? Level 4. Aduh, lambat lagi lah. Rumah itu gasing dah. Ini 5.0. 5.1. Aduh.